Kata pepatah, dengan membaca, kamu akan mengenal dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Wafa binti Ibrahim merupakan murid tahun 5 di SK Haji Ramli, Parit Butar, Perak. ABA 3017 merupakan kod sekolah saya. Bercita-cita untuk menjadi seorang pengacara yang ikonik selaras dengan hobi saya iaitu suka berbicara di depan lensa kamera. Ayuh bersama saya memahami, mendalami dan menyelami tajuk bicara buku kita pada hari ini iaitu soal dan jawab cuaca dan iklim. Mengapakah langit kelihatan pelbagai warna? Buku ini merupakan sebuah buku bukan fiksyen yang isinya disampaikan secara santai seperti membaca sebuah komik. Mengandungi 152 halaman bercetak dan mempunyai 44 infosign yang menerangkan tentang cuaca dan iklim. Buku ini merupakan hasil karya penulis yang berasal dari China iaitu saudara Xiao. Namun, ia telah diterjemahkan semula ke dalam bahasa Melayu oleh Puan Masura binti Abdul Basar dan telah dikatalogkan oleh Perpustakaan Negara Malaysia. Buku ini pertama kali diterbitkan pada November 2018 oleh G. Apple Studio Sendirian Berhad. Kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Kalau dah kenal, baru terbit rasa suka. Oleh itu, mari saya kenalkan anda dengan buku ini dengan merungkai persoalan berkaitan cuaca dan iklim dunia kita. Saya rungkaikan persoalan utama seperti yang tertera pada buka depan bicara buku saya iaitu mengapakah langit kelihatan pelbagai warna? Ada kalanya biru, ada kalanya merah dan juga kelabu. Kenapa ya? Langit kelihatan pelbagai warna kerana mengikut keadaan cuaca. Hal ini disebabkan oleh serakan cahaya matahari yang berlaku di lapisan atmosfera. Satu lagi persoalan menarik yang ingin saya kongsikan kepada anda. Bolehkah kita membuat ramalan cuaca dengan memerhatikan awan? Contohnya, anda ingin menyira baju di luar rumah kerana nampak cuaca yang baik. Tetapi, anda juga sedar bahawa ada sekumpulan awan gelap yang sedang menghampiri tempat anda. Adakah anda ingin teruskan menyedar baju kerana cuaca cerah di tempat anda atau berhenti menyedar baju? Jawapan kepada persoalan ini juga diceritakan di dalam buku ini iaitu hentikanlah hasrat anda untuk menyedar baju kerana awan gelap yang bernama cumulonimbus menandakan hujan dan ribut akan melanda. Sebaliknya, awan yang bernama cirrocumulus menandakan cuaca cerah kerana ia satu-satunya awan yang menghasilkan lingkaran mengelilingi cahaya matahari atau bulan. Sebab itulah kita dapat mengetahui perubahan cuaca dengan memerhatikan awan. Buku ini sangat membantu kita untuk mengenal perubahan iklim dan cuaca, supaya kita dapat mengambil langkah pencegahan dengan lebih awal untuk merancang aktiviti di luar rumah. Bak kata pepatah, sediakan payung sebelum hujan. Kesimpulannya, pembaca dapat mempelajari cara membezakan keadaan cuaca dengan penyampaian yang menyeronokkan. Cuaca dan iklim berkait rapat dengan kehidupan manusia. Sampai di sini saja perbincangan yang dapat saya kongsikan kepada anda semua. Harapan saya, semoga buku ini dapat mencetus minat anda untuk meneroka dunia sains yang sebaluas dan menarik. Burung kedidi di air rawa, terbangnya pula di tepi kali. Anda ada tersalah bicara, maaf dipinta mengundur diri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.